Tapi tahu kerja mana dah lama. Ya. Ha. Dah lama ni, dah setahun lebih dah. Pasal dia orang kata nak bagi ubat luka tak nak bagi Masa potong tu, baik yang ni dulu baru baik yang potong. Ni potong dulu baik. Yang ni belum baik-baik lagi. Yang sebelah kiri. Dah potong. Dah potong. Ni dah baik. Ni dah baik. Dah baik. Dan Saya nak rasa- beritahu ni, saya itu hari semalam saya pergi majlis. Saya ada atur surat kat majlis satu. majlis. Saya dah atur surat. Baik kau ada. Pasal saya Aku tak payah bawa mana-mana lah. Kau ada Wazi. Buat jabatan. Dah buat apa semalam? Baru semalam hantar bang. Saya nak majlis, nak jabatan. Oh, Ray. Weh. Oh, senang. Tapi kalau dia naik tangga nak pergi keluar. Ini, dua. Orang kita tengok. Dia tanya saya, kontrak ada tak ada? Kontrak saya tak tahu lah. Saya rasa mungkin Yayasan Sang lah. Ada je. Ini dia orang boleh je alimat orang majlis ada yang uji. Ya. Dia orang ni bahagian dia orang memang mesra rakyat. Saya. Siapa susah memang dia bantu selalu. Ya. Kena sabar lah banyak. Ya. Anaknya semua ada yang dah kahwin. Ada dua orang. 3. Dua kahwin. Dua yang dah anak 3. Tekan 3 dengan darjah 2. Awak umur berapa? Saya dah nak 2 ni. Anak darjah 2. Kalau bawa anak dia orang tanya cucu ke. Tak boleh nak cakap apa ke? Yelah. Oh ada yang kecil baguslah. Buat kawan. Itu hari dapat umur berapa anak dia 2 umur Jauh. jauh. Bang, ni sikitlah. Kita ziarah memang bagilah bantuan. Kalau ada apa-apa beritahu lagi lah. Ya. Anak susah nak sekolah ke apa. Nanti beritahu saja kalau ada. Tapi dari mana ni? Yayasan mana ni? Yayasan Johor Bahru. Yayasan Pasir Gudang. Yayasan Pasir Gudan. OP dia mana? OP dekat Pulau Majlis ya? Kat komplek. komplek UTC. Komplek Pusat Bandar. Oh.